Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di dalam Masjid Qaryah Sungai Jagung. Tuan-tuan muslimin muslimat di Malaysia dan di mana saja tuan-tuan berada, kita masih perlukan lebih kurang 1.5 juta untuk kita siapkan sepenuhnya masjid dan kompleks Masjid Sungai Jagung, Sungai Petani, dan kita jangkakan siap pada bulan Ogos 2026 tahun ini juga. Saya nak seru pada semua yang mendengar, umat Islam di luar sana untuk sama-sama menyumbang, masukkan wang sumbangan anda, zakat, infak dan sebagainya ke dalam nombor akaun yang tertera di bawah, akaun Masjid Qaryah Sungai Jagung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesiapa yang membina di dunia ini rumah Allah iaitu masjid, Allah Subhanahu Wa Taala akan membina kepadanya sebuah rumah di dalam syurga nanti. Pastikan saya dan kita semua menjadi salah seorang yang menyumbang untuk pembangunan Masjid Qaryah Sungai Jagung yang akan disiapkan pada tahun ini. Semoga Allah Taala terima semua amal kita, ikhlas kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.